dapur sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi tuan-tuan, selamat hari raya. Ya, Alhamdulillah, hari ini saya dapat buat video lagi. Lama dah saya tak buat video. Ramai customer saya tanya, aktif lagi tak saya ni dalam wiring? Saya masih aktif tuan-tuan, cuma saya jarang buat video. Tapi hari ini saya dah kena buat lah. Saya pun dah niat untuk lepas raya ni, memang kena buat lah. Sebab ramai sangat orang tanya saya ni tak aktif. Okey, jadi hari ini saya ada di site Macang. Macang ni kat mana tuan-tuan? Dekat Kelantan. Macang. Okey, untuk wiring hari ni, first kali saya akan buat wiring baru untuk ni yang owner dah renovate. Kawasan ni. Okey, lepas tu yang kedua saya kena upgrade main DB. Okey, main DB ni saya juga yang buat. Sub DB belakang saya juga yang buat. Okey ni. Rumah ni bekas tangan saya yang pertama edding. Edding sistem, Alhamdulillah 3 tahun dah saya buat. Daripada masalah kilat, peralatan terbakar, Alhamdulillah. Selepas daripada upgrade edding sistem bawah 10 ohm, 25 batang root, Alhamdulillah tak ada apa-apa masalah. Belakang rumah owner ni dia ada pencawang TMB. Okey, yang kedua saya datang balik upgrade penambahan sub DB. Saya yang buat. Ini sub DB saya yang buat. Yang tu cuma tukar MCB je. Tak silap saya lah, saya pun dah lupa dah tuan-tuan. Cuma rumah ni owner minta SPD. Okey, yang ni saya buat cara betul. Saya pakai main switch 40A, RCCB 0.01, litar cahaya 0.03 untuk litar kuasa. Untuk yang baru saya akan tarik daripada sub DB. Tak perlu nak tambah untuk sub DB sebelah luar. Sepatutnya saya nak jalankan trunking atas tu. Cuma untuk jalankan trunking dia rumit. Memang akan rumit. Jadi saya kena tebuk. Nanti saya akan cerita pada owner. Okey, untuk yang ni SPD, asal dia. Saya cuma tukar aksesori dalam ni je. MCB dengan main switch. Cuma yang ni saya akan datang tukar untuk kotak DB. Owner dah beli kotak DB, dia pakai Hager. Tak silap saya lah. 4 tingkat. Yang ni saya tak tahulah kenapa owner nak tukar. Mungkin dia nak nampak smart. Cuma bekas tangan saya buat 3 tahun. 3 tahun sebelum ni, Alhamdulillah tak ada apa-apa masalah tuan-tuan. Wiring ni kalau anda rasa mudah, buatlah sendiri. Cuma bagi saya kalau tak kena step, tak kena cara, akan bermasalah. Jadi saya akan buat untuk progress area yang baru, yang owner renovate, semua akan pakai casing. Casing macam ni. Owner memang dia nak pakai casing. Bukan daripada saya, tapi daripada owner sendiri, dia tak nak tanam. Jadi saya kena ikut. Cuma akan ada laluan tu, perubahan untuk laluan kabel. Itu nanti saya akan cerita pada owner lah. Betul
Betul dah. Balik tu. Ada email? Ada email betul tu. Betul-betul kan? Oh, okey, alhamdulillah. Untuk pasang casing dah settle 100%. Blok saya dah pasang, casing dah pasang, semua naik atas. Okey, yang ni dalam bilik. Dalam bilik ni, yang ni untuk switch aircon, lepas tu soket plug 3. 1 MCB saya buat. Dalam bilik. Sebab dia bukan apa ni? Bukan dia letak apa ni microwave dalam bilik ni. Dia cuma untuk cas telefon. Okey, sini soket plug. Okey, satu soket plug, 1 MCB jalan. Untuk lampu saya akan pecah 2 litar. Yellow dengan blue. Sebab red dah ada lah. Jadi red dengan blue untuk soket plug. Saya tengok balik dalam DB box. Lepas tu untuk trunking. Okey, untuk trunking ni atas daripada main dia jalan terus turun masuk bumbung. Kenapa saya tak jalankan trunking daripada atas? Sebab ceiling ni dengan ceiling asal ataupun atap dia dah tak sama lah. Saya tak boleh nak fly trunking macam tu ya tuan-tuan. Jadi semua tu kena fikir, bukan main terbang je trunking tu. Sebab trunking ni bukan saya yang beli. Sebab trunking ni owner yang beli. Jadi cara dia daripada main, daripada trunking 2x4 straight daripada luar turun masuk dalam bumbung. Okey, masuk dalam bumbung ni. Anda boleh tengok ni trunking. Cuma yang akan jadi masalah pada saya sikit nak jalankan kabel. Nak jalankan kabel lampu, kabel soket plug tu tak ada masalah, dia mudah. Lampu sebab atap hujung ni dia rendah. Kalau anda boleh tengok daripada sini, okey, dia dah rendah, dia dah turun. Atap ni dah turun dah. Jadi kena buat lah, saya kena buat. Sebab owner panggil saya dah 3 kali tuan-tuan untuk rumah ni. Dia dah bagi kepercayaan 3 kali daripada buat
upgrade earding system sehingga pasang sub baby, lepas tu buat balik yang ni. Maksudnya owner pun saya lah. Okey, yang ni last membantu saya buat untuk apa dia ni meh? Exhaust fan. Ke sini meh. Okey, ni earding yang saya buat dulu. Jelas. Daripada 25 batang root, ujung jelas datang sini. 25. Ujung tu pencawang. Tunjuk balik mana? Rutan lah. Okey, ini last tak usik, bawah 10 ohm, alhamdulillah okey. Setakat ni okey. Jadi kalau siapa yang nak buat bawah 10 ohm, panggil lah saya. Nak buat 200 ohm pun boleh. Sebab 200 ohm memang spek daripada domestik. Spek daripada ST. 200 ohm. 10 ohm ni yang dulu. Okay, saya pun dah nak balik dah tuan-tuan dah. Pukul 5. Jadi insyaAllah besok lay kabel lah. Akan tarik kabel. Yang mana susah tu kena ikhtiar lah. Susah, wiring ni susah tuan-tuan. Ada orang kata mudah tu, saya tak tahulah. Yang jenis DIY sendiri, mungkin dia faham wiring ni daripada point pergi ke DB, daripada point pergi ke DB. Itu cara dia faham. Cara saya yang belajar ni bukan macam tu. Dia bukan setakat macam tu wiring ni. Nak DIY sendiri boleh, tak ada masalah. Tapi bila ada masalah, kena buat sendirilah. Bila anda panggil wireman, dia akan cas. Wajib dia akan cas. Jadi itu tuan-tuan untuk progres saya ni hari pertama. Saya decide macam, insyaAllah besok saya masuk lagi. Jadi yang mana stay lagi dengan channel saya Zahra Engineering, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.